Top Glove buat comeback besar tahun ni. Selepas mereka dah bertahun-tahun struggle selepas pandemik, untung dia tiba-tiba naik hampir 600%. Tapi betul ke guys, ini adalah tanda kebangkitan semula ataupun hanya rebound yang sementara saja? And masih berbaloi ke kalau kita nak masuk sekarang ni? So guys, jom kita kaji sama-sama. So sewaktu video ini direkodkan, which is 13 Oktober, harga saham Top Glove berlegak sekitar 69 sen dengan market cap lebih kurang 5.57 bilion ringgit. Dan YTD return, year to date punya return, prestasi Top Glove ini masih lagi negatif 48%. Dia dah masih lagi jatuh lah setengah harga daripada tahun lepas. Jadi daripada segi valuation, PE TTM adalah 49.6x kali ganda dan PB ratio 1.17x ataupun kali ganda, dan itu menunjukkan market ataupun para investor masih lagi berhati-hati dan menunggu petunjuk yang lagi jelas sebelum betul-betul yakinlah dengan fasa pemulihan Top Glove ini. Jadi untuk Top Glove ini, dari segi core business dia, Top Glove adalah pengeluar sarung tangan pakai buang untuk sektor perubatan dan juga industri. Sumber pendapatan mereka datangnya daripada nitrile dan juga latex medical glove, yang mana sangat bergantung kepada average selling price ASP dalam bentuk USD. And Top Glove juga menghasilkan glove surgical, industrial dan juga produk PPE yang lain. Dan buat masa ini, Top Glove beroperasi di Malaysia, Thailand, Vietnam dengan lebih 2,000 pelanggan di seluruh dunia. Jadi kekuatan utama untuk Top Glove ini, dia mempunyai skala operasi yang luas dan juga dengan rangkaian pelanggan global dan footprint kilang serantau. Dan benda inilah yang bagi kelebihan daripada segi cost, volume serta bargaining power dengan pembekal bahan mentah. And then track record pematuhan ESG juga semakin baik oleh Top Glove ini, dan sekaligus mengurangkanlah risiko sekatan di pasaran utama seperti US dan juga Eropah. Dan antara pemangkin catalyst yang boleh dihadapi oleh Top Glove untuk pushkan lagi saham dia, antaranya ialah tarif US kepada glove China. So apabila glove yang dihasilkan di China ini mahal, maka para pembeli akan beralih ke alternatif lain seperti glove yang dibuat dekat Malaysia. Permintaan dan juga average selling price glove akan mula kembali pulih secara perlahan-lahan. Syarikat dan juga penganalisis dah nampak tanda volume meningkat walaupun margin semakin tipis. Dan kalau utilization semakin naik, potensi untuk re-rating itu boleh berlaku. Selain itu juga, kita boleh anggap yang prospek jangka panjang untuk sektor medical glove ini semakin berkembang, didoronglah dengan peningkatan standard keselamatan, perbelanjaan kesihatan yang semakin meningkat dan juga kesedaran higien di peringkat industri. Tapi guys, dunia tak seindah itu. Top Glove ini ada banyak risiko. Risiko yang paling besar adalah saingan dengan pengeluar China yang semakin kuat, masih lagi kuat, especially untuk pasaran luar US. Tekanan harga pun semakin berlarutan kalau isu lebihan kapasiti ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Dan risiko daripada tukaran mata wang asing juga. Apabila USD berbanding ringgit semakin lemah, maka margin boleh tertekan. Dan belum lagi tambah dengan isu kos tenaga, gaji semakin naik dan juga harga bahan mentah yang tidak menentu, serta isu ESG yang sentiasa menjadi perhatian pelabur. Semua ini boleh jejaskan operasi company dan juga jejaskan keuntungan syarikat. Jadi guys, walaupun ada comeback secara besar-besaran yang dilakukan oleh Top Glove ini, tapi sebenarnya mereka masih lagi berada dalam fasa pemulihan. Kalaulah momentum demand ini dan juga ASP terus naik secara konsisten, tak mustahil Top Glove boleh kembali ke zaman kegemilangan dia yang dulu tu. Jadi guys, kalau korang berminat nak beli saham Top Glove, mana-mana saham Malaysia, saham US, saham Hong Kong, korang boleh guna platform Mumu. Mumu ini regulated by SC Malaysia. Daus sendiri pun guna hari-hari. So untuk new user, korang bertuas sebab korang boleh dapat free reward up to RM1,800. Dan cara nak claim reward ni sangat mudah. First kali daftar Mumu guna link Daus di bio, sertakan KYC, and then sebelum korang membuat deposit, korang tekan button search, korang type special deposit, masukkan kod DAUSDK37, and then baru korang deposit minimum RM1,000 untuk dapatkan free reward RM140. Dan untuk fully unlock reward RM1,800 tersebut, korang kena buatlah tas-tas yang diberikan ini, dan jangan lupa claim reward korang tersebut di bahagian My Reward. And once korang dah join Mumu guna link Daus, korang boleh join lah grup stok Daus di WhatsApp dengan tekan saja link di bio juga. So guys, macam biasa dia nak ingatkan, ini bukanlah financial advice. Sebelum korang labur, korang kena pastikan korang research kau-kau dulu, apa yang korang nak beli, fahamkan dulu, dan bersiap sedialah untuk hadapi segala risiko yang bakal korang alami. So guys, itu saja daripada Daus. Jangan lupa like video ni, komen pendapat korang tentang saham Top Glove ini boleh pergi ataupun tidak, dan jangan lupa follow Daus. Jumpa korang semua
pada video akan datang. Ciao.